Guna azimat di leher untuk masuk hutang supaya selamat dari binatang buah. Tak boleh gitu. Binatang buah ni kita kena sebut nama Allah. Masuk dengan doa dan sebut nama Allah. Tengoklah kitab Futuhat Syarah Azkar. Kalau pandai Arab, dia tak ada terjemah Rumi lagi, pasal besar kitab. Azkar tu ada dah Rumi, tu nipis matang dia. Kalau kita masuk dalam hutang, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa yahduruni. Itu pesan Nabi. Siapa paling hutang nak masuk, kita kan tinggal kereta. Tu nak takkan jalan kaki sini pakainya. Kan kereta dulu. Siapa hutang kenyai itu kan kita tinggal kereta. Tu nak masuk kawan hutang nak baca. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kalimah-kalimah ayat-ayatmu yang sempurna daripada segala binatang-binatang yang buah jahat dalam hutang, dan daripada jin, iblis, hatu persik, hatu kopek, hatu kak limah, biar jangan datang dekat kepada aku. Tu tak?